Okay, Assalamualaikum. Welcome back to Akhir Revel Ride channel. Akhir Reven Ride ku beri nama yang simple buatmu senang ingat. Walau tiada experience tapi ku tetap coba menghasilkan video yang tersemat teramat ternikmat. Selamat menonton aku ucapkan. Subscribe, like, comment and share. Jangan lupa tekan. Ini video yang aku sajikan. Silakan menonton hingga pengakhiran. So, hari ni aku nak balik ke kampung aku bersempena Hari Raya Aidilfitri. Aku akan ride lah dengan kawan aku. Tetapi problem dia dekat sini, guys. Cuaca hujan So maybe kita akan slow lah. Kita akan slow. Aku target berbuka sekarang pukul 4.41 kalau korang boleh tengok. And aku target kita orang akan berbuka di area Bentuk ataupun Genting Sempah macam tu lah. Kita tengok kepada trafik dan kelajuan yang kita bawa. So sekarang ni aku akan tunggu lift dan kita akan turun lah. Okay, jumpa korang dekat motor nanti. Alright, Assalamualaikum guys. Sekarang ni aku dah atas motor. And aku sekarang ni destination aku Menghala Mentari Court Menghala Mentari Court. Disebabkan kawan aku tunggu kat sana. Aku gerak 2 biji motor lah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuaca hujan Cuaca hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan aku selamat sampai lah guys. Cuaca hujan sebenarnya. Gerak dengan motor. Aku kalau ikutkan nak gerak dengan kereta. Tapi itulah member aku dia nak gerak dengan motor. Sebab dia cuti pun sampai hari Isnin je untuk raya. Hari Selasa tu dia dah start kerja. So tak apalah, aku jadi partner ride dia. Partner ride. Kiranya aku dua ride lah. Aku pun dah lama tak ride balik Kelantan. So video ni maybe akan jadi panjang. Sebab jelah menuju ke Kelantan kan. Dan ride ni sempena hari raya lah. Kepada korang, saya Akhir Revel Ride mengucapkan selamat hari raya. Maaf zahir dan batin. Seandainya selama perkontenan saya ni saya ada salah silap dalam bahasa saya menyusul 10 jari untuk memohon ampun dan maaf. Okay. So kepada korang yang baru je jumpa saya punya channel, jangan lupa tekan button subscribe, hit bell notification dan juga komen, like dan share. Semoga hujan tak lebat sangat lah. Harap-harap lah. So saya risau juga sebenarnya balik raya dengan motor ni. Disebabkan
daripada 2022 tahun saya milik first saya beli motor ni. Time tu saya memang dah dekat Shah Alam tau, dah dekat sini lah. Tetapi setiap kali saya balik Kelantan, motor saya mesti problem tau. Dia motor ni dekat Kelantan sampai, tapi bila nak balik sini dia fail. Ada problem. So kebanyakan daripada tahun 2022 sampai sekarang tu, boleh dikatakan motor ni banyak sadai jugalah sebenarnya dekat bengkel. Tapi insyaAllah tengok macam mana, kalau ada rezeki kita akan tukar motor lah. Motor ni pun sekarang dah susah nak jumpa spare part dia. Dan untuk motovlog POV helmet frame helmet punya view kan, yang tu maybe lepas raya kot. Sebab inilah salah satu tujuan aku balik beraya dengan motor. Sebab kan nanti aku datang sini aku akan pakai helmet full face aku, which is dah ada mount, kamera punya mount. So aku boleh buat helmet view helmet balik lah. Sebab sekarang ni aku tak ada helmet punya mount, dan mount full open face ni aku takkan letak ni lah phone kamera punya mount, sebab nanti dia akan kacau. Kalau video ada vibration aku minta maaf tau, sebab ni aku letak dekat windshield. Dan windshield untuk motor aku ni agak bergegar sikit. Agak bergegar sikit. So tapi video ni aku akan cut sebab kalau ni memang panjang lah. Lagipun untuk balik Kelantan ni mengambil masa yang agak lama, dan aku pun nak saving aku punya kamera, bateri kamera. Sebab aku sempat charge sampai 88% je tadi, tak 100%. So maybe aku akan cut dah. Aku akan stop record apa semua. Dan aku juga nak jimat memory space sebenarnya. Sebab tadi aku tengok sebelum aku record tadi, dalam sejam lebih je aku boleh record. Which means kalau aku sekali tekan button record tu boleh sampai sejam lah. So aku akan estimate dalam 10 minit, lepas tu aku cut 10 minit aku cut macam tu lah. So at least dekat situ akan ada 6 ke 7 video lah. 6-7 lebih kurang 10, tak adalah 10, dalam 8-9 video lah aku boleh record. So aku akan cut dulu buat masa sekarang. Dah jalan. Cakap cut terus jalan Aku
Aku agak risau sebenarnya untuk bawa laju sebab kamera aku ni bukan angle dia dekat dalam tau. Biasa orang letak windshield bawah, tapi aku letak atas. So aku agak risau sebab aku risau dia jatuh sebenarnya. Aku ada pengalaman buruk kamera aku jatuh. Aku tak nak buang duit lagi. Bukan tak nak, dugaan. Tapi yalah, kamera bukan murah dol. Kalau kamera RM20, RM30 dah dapat hasil video yang macam ni, aku tak kisah sangat. Tapi masalahnya untuk dapatkan hasil video yang nice macam korang tengok ni, kamera macam aku pakai DJI Osmo Action 6, which is harga dia sekarang pun 2,000 lebih kalau tak silap aku. 2,000 lebih kalau standard package, standard pack. Kalau combo pack yang bersama adventure combo tu, yang tu 2,300 ke 2,400 macam tu, aku lupa. Sebab bateri dia memang agak mahal sikit. Even aku nak beli asing itu hari, aku tengok dia punya power bank bateri case tu, yang tu 200 lebih lah. Dekat 200 lah. So nanti aku akan ubah angle ni. Ni pun aku test dulu. Sampai dekat Mentari Court nanti aku akan buat video balik. Okay guys. Okay guys, sekarang ni aku dekat Mempaga dah. Aku tak buat video aku sampai Mentari Court tadi sebab hujan. Sebab aku risau sebenarnya kalau hujan. Risau mic je. Ni okey sikit lah, jalan lengang sebab aku pun gerak last day. Dan aku dapat tahu kita raya pada hari Sabtu ya guys. Kita raya pada hari Sabtu, alhamdulillah lah. So aku bolehlah berpuasa dengan family aku. Weh Lola Ika bertanduk lawa. Sekejap guys ya. Allah, asal diam. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. So alhamdulillah, sekarang ni aku berada dekat Mempaga dah. Aku dah dekat Mempaga dah. Iya, 3 lorong gila sini. Tak ada gapo lah. So sekarang ni aku dah dekat Mempaga. Dan sekarang ni aku dah sambung perjalanan nak untuk next stop maybe dekat RNR Benter. And kita akan stop untuk isi minyak dekat Petronas Benter dulu. Lepas tu baru kita sambung pergi RNR Benter lah. Lepas RNR Benter, kita orang maybe akan berhenti dekat hentian Gua Musang ataupun RNR Gua Musang yang lama tu. Baru kita sambung perjalanan dan pulang ke kediaman ataupun kampung halaman masing-masing lah. Aku kurang sikit lah malam ni sebab macam korang dapat lihat, aku tak tahu aku rekod apa sebab kawasan ni memang gelap gila, tak ada lampu, tak ada apa kan. So korang dengar je aku bercakap macam ni. Nanti dah aku akan cut, jangan risau. Aku tak rekod banyak pun dekat sini sebab aku akan rekod nanti dekat tempat yang lebih cerah lah, yang ada pencahayaan. So jumpa korang nanti. Assalamualaikum. Okay bye. Sekarang ni kita orang dah menghampiri Gua Musang.
Actually dah kalau ikutkan dah nak masuk Kelantan je. Dah melepasi sempadan Kelantan Pahang lah. Lagi sekilo kita orang akan masuk Gua Musang. Dan ya, sekarang ni aku berhenti tepi sebab aku lenguh. Kita sambung perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masih. Okay guys. So kejap lagi aku akan berhenti di kedai makan untuk menjamu selera. Disebabkan sepanjang perjalanan daripada petang tadi dan sekarang pun dah jam 11 lebih dah. Dah agak lewat sebenarnya. Kita orang berhenti berbuka dekat Genting Sempah. Itu pun makan roti je. Roti dengan ais air mineral. So sekarang ni masing-masing dah start ke bulu dah, nak mencari makanan-makanan yang berat sikit lah untuk isi balik kita punya energy, untuk isi balik tenaga. And kita tengoklah kedai mana kita akan makan kejap lagi. So video kat sini agak panjang and aku punya slot storage pun dah nak full. Tak adalah nak full, aku boleh rekod dalam 50 minit macam tu. Tinggal 50 minit lagi storage untuk aku rekod. Tapi tak apalah, kita slow-slow. Maybe mana yang aku tak bercakap sangat aku akan cut, buang. Kita tengoklah. Kita buat macam tu je lah untuk pendekkan video apa semua kan. Sebab nak sampai rumah aku dekat Kuala Krai ada 140 km lagi. Agak jauh. Masih berjarak 100 3 angka. Kalau dah 2 angka okey sikit lah. Kalau dah 2 angka tu dia terasa lah dekat sikit. Berbanding 100 lebih ni kan, dia still rasa jauh. Aku ada bawa tahu chest mount. Cuma chest mount tu bukan tak nak pakai, tapi sebabkan aku pakai bag ni, dia jadi kacau sikit dia punya chest mount. So kalau aku nak pakai boleh. Tak pun nanti kejap lagi aku akan buat video menggunakan chest mount lah lepas aku makan. Mai tersumbat naik. Sumbat naik. So dekat area sini sekarang ni kan, kalau lah aku ada helmet punya mount tu, aku akan tunjuk dekat korang. Di mana dekat sepanjang highway ni yang tak pernah ada orang berniaga ataupun gosong. Untuk raya kali ni, cuti raya kali ni, bersepah weh orang berniaga tepi jalan. Tapi baguslah sebab dekat area sini aku tak dapat nak tunjuk sebab angle daripada depan kan. Kalau angle aku daripada POV aku ni, kereta banyak gila, hampir tak bergerak guys. Macam berita yang naik jam trafik dia tak bergerak kan. Macam tu lah sekarang, tak bergerak guys. Cuma aku tak tahulah apa punca kan, apa punca yang menyebabkan jam ni tak bergerak. Tapi bagus lah, ada orang menjual tepi jalan, dia orang dapat mencari rezeki. And dalam masa yang sama orang yang memandu ni pun tak terasa tak terlampau penat lah drive kan, menghadap jam selama
Maybe ada yang 11, ada yang 8, bawah 10 jam lagi kan. So video ni aku buat, aduh gelap pula. Sekejap aku cari tempat cerah sikit. Kita slow-slow je, tempat yang cerah sikit untuk aku buat video. So aku baru perasan guys, sorry ya, aku baru perasan bila aku sampai kat rumah pagi tadi yang video aku tak ada penutup guys. Tak ada penutup. So aku kena buat, so aku buat video ni adalah untuk penutup lah. Untuk penutup pada video yang aku rekod perjalanan pulang ke kampung tu lah. Okay, so thanks for those yang watching this video. Terima kasih kepada korang yang sudi menonton video aku. Aku ucapkan ribuan terima kasih. Kepada korang yang baru jumpa YouTube channel aku, jangan lupa untuk tekan button subscribe, like, comment dan share. Dan jangan lupa tekan hit bell notification, supaya apabila aku upload video baru, korang akan dapat notification lah. Okay, so jumpa korang pada lain video. Bye bye. Assalamualaikum.